Baik, kita ada pemanggil yang seterusnya 086 dari mana ni? Halo? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemanggil pertama Wawa, kedua Lee Tiong Jo. Pemanggil ketiga siapa nama? Muhammad Fahmi Mansur, bang. Fahmi dari mana? Fahmi Mansur. Daripada Miri, bang. Patut lama tak nama Fahmi Mansur. Sehat Fahmi Mansur? Alhamdulillah, bang. Miri mana? Kampung Melayu? Tidak, bang. Sekarang kat offshore, bang. Offshore tengah laut lah. Ya, tengah laut, bang. Serius tak bunyi ombak pun? Tak ada, bang. Kat dalam, bang. Dalam. Berapa ramai dekat pelantar tu bro? Sekarang ada 52 orang. 52 orang ya. Masya Allah. Orang perempuan ada kat sana bro? Orang perempuan? So, ada seorang, bang. Seorang aja orang perempuan? Ya, supervisor. Supervisor. Perempuan lain? Perempuan lain? Perempuan lain tak ada. Susah lah. Orang perempuan ni tak boleh kerja offshore. Tak boleh bro Boleh. Ha? Kalau yang bujang boleh lah. Kalau yang dah kahwin susah sikit lah. Yang bujang pun kalau terkedik bro. Susah nak kerja kat sana bro. Dia perlu ketangkasan, keprihatinan, ketahanan. Ketahanan mental tu penting. Orang perempuan mental tak tahan bro. Tak boleh kerja kan? Betul. Okey, baik. Fahmi, tajuk kita hari ni pasal perasaan simpati. Ada kisah Fahmi? Ada saya satu kisah. Baik, silakan. Okey, simpati saya kepada keluarga kawan saya lah di offshore ni juga. Baik. Okey, kisah dia macam ni lah. Dia sakit. Disyaki terkena perbuatan orang. Okey, jadi saya dan rakan-rakan semua sepakat buat donation untuk dia. Yang kawan saya ni bukan Islam. Baik. Dia Iban. Baik. Okey, jadi saya dengan kawan-kawan semua sini sepakat cari dana untuk cari perawat Islam. Kira perawat dia lah. Gunakan kaedah Islamik lah untuk merawat dia. Jadi kita orang dah dapat perawat tu daripada Kuching. Baik. Jadi perbelanjaan tu agak besar lah untuk bawa perawat tu daripada Kuching ke Miri. Okey, jadi saya sempat buat 2 sesi je. Yes, first sesi bawa perawat, ada tanda-tanda untuk sembuh. Selepas tu perawat tu balik, dia benda tu datang balik. Lepas tu kita orang pun tak puas hati, buat collection lagi, bawa lagi perawat tu untuk kali kedua. Baik. Okey, buat kali kedua, and then ada nampak tanda-tanda untuk pulih jugalah. Tapi lepas perawat tu balik, benda tu datang balik. Jadi melalui maklumat daripada perawat tu cakap benda tu dibuat oleh ahli keluarga dia sendiri lah. Jadi kita orang tak boleh nak masuk campur lah hal keluarga dia orang kan. Jadi ada rasa sikit terkilan lah pasal kita orang buat untuk merawat dia, bagi dia sihat. Tapi bila dah kita orang pun dah banyak habis modal. Dah collect semua kat berpuluh ribu kat lah. Lepas tu bila benda tu tak berjaya, jadi lama kelamaan sampailah satu masa sahabat saya ni meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi. Tapi dia bukan Islam lah. Dia bukan Islam. Baik. Dia bukan Islam. Jadi kat situ saya ada rasa sikit terkilan lah. Dan saya pun simpati juga dengan keluarga kawan saya ni. Pasal kita satu pelantar ni semua rapat. Jadi macam keluarga kan. Jadi keluarga dia pun kita kenal, anak-anak dia pun kita kenal. Anak dia semua masih kecil lagi. Ada darjah umur 10 tahun seorang, tadika seorang. Jadi kira rasa sedih jugalah. Jadi kira macam terkilan. Faham. Lepas tu ada bersembang dengan isteri dia pun. Isteri dia cakap dia orang family memang ada niat untuk convert masuk Islam kalau kata sembuh.
lelaki dia tu. Waduh. Kat situ pun saya pun dah rasa Allah, kenapalah benda ni tak sampai hajat kan. Jadi kira rasa sedih jugalah. Benda tu kita dah usaha, tapi dah Tuhan yang dah tentukan kita nak buat macam mana. Yelah. Baik. Itulah ya. Tapi ada hati, perasaan kawan-kawan di offshore untuk membantu tu pun kira hebat lah. Ya, betul. Cuma kadang-kadang itulah ramai yang menjadi yang perawat tu kata boleh buat. Tapi rupanya dia cuma berusaha aja. Perkataan garanti tu dia cuma berusaha. Yang tu kan mungkin Allah lah. Iyalah. Kita cuma ikhtiarkan je. Betul. Ikhtiar tu lebih baik daripada langsung tak berikhtiar. Betul bang, betul. Tapi itulah ada sikit tekilan lah kat situ kan. Kita memang duduk satu pelantar semua rapat. Yelah. Tiba-tiba dia tak ada. Ini macam sedih jugalah. Faham. Tak apa tu pasal kita ni yang Muslim ni kenalah tunjukkan contoh dan teladan yang baik kepada non-Muslim. Benar-benar kita sebati dengan ajaran agama kita, tunjukkan kebaikan. Semoga orang lain, walaupun dia bukan Islam, kita tolong juga. Betul. Betul. Hingga kita tak memilih warna kulit, bangsa pun tak. Atas-atas semangat kesedia kawan dengan kemanusiaan lah. Ya, betul. Sebab itu kita kena pamerkan yang baik-baik dengan penuh keikhlasan, kerana kebaikan itulah lentur hatinya, lembut hatinya untuk memeluk Islam, untuk bersama-sama dengan orang yang baik macam anda. InsyaAllah. Fahmi Mansur, terima kasih sudi buat panggilan Fahmi. Sama-sama bang. Kita pernah jumpa Fahmi? Belum pernah. Pernah bang. Pernah. Kat mana? Pernah dulu di kampung lah. Saya asal Kubah Semang bang. Saya pernah duduk minum dengan abang dulu dekat. Kat kedai mamak? Dekat kedai tepi masjid tu bang. Okey. Bagus. Nantilah ada rezeki nanti saya sampai ke Miri. Anda duduk di Miri ya? Tidak, saya kerja je di Miri. Saya balik ke Bukit Mertajam. Bukit Mertajam. Kalau begitu 20 hari bulan Disember kenduri kahwin Pak Ramli, kita jumpa ya. InsyaAllah bang. Baik, terima kasih Fahmi Mansur. Hati anda baik. InsyaAllah. Jaga diri baik-baik Fahmi. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.